Cinta, 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 cinta. Cinta, 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 cinta. Hello, nama saya Anis. Saya berumur 28 tahun. Saya seorang gadis yang selalu percaya bahawa cinta itu harus teratur, rapi dan dirancang dengan teliti, seperti jadual Excel yang sempurna. Setiap perkara di tempatnya, tiada kejutan yang tidak diingini. Tapi hidup, macam selalu, ada rancangan lain untuk saya. Rancangan itu datang dalam bentuk seorang lelaki bernama Rizal dan anjing besar miliknya, Harimau. Saya kenal Rizal di sebuah kafe kecil di tepi jalan dekat dengan rumah saya di Kota Baru. Dia duduk di meja berhampiran tingkap dengan sebuah buku terbuka di depan dan secawan kopi panas di tangan. Ada sesuatu pada dirinya yang terus menarik perhatian saya. Mungkin cara dia tenang memegang buku atau senyuman manis yang dia hulurkan pada orang sekeliling. Saya pura-pura memandang keluar tingkap supaya dia tak nampak saya sedang melihat dia. Tapi bila mata kami bertembung, dia menyapa dengan anggukan mesra. Tunggu seseorang? Suaranya hangat, macam selimut tebal pada malam yang dingin. Saya tak jawab, cuma senyum dan terus memandang pemandangan di luar. Dia kemudian bertanya, nak kongsi meja dengan saya? Kafe ni penuh dan saya nak balik juga. Saya terima ajakan itu tanpa ragu. Siapa yang boleh tolak peluang berbual dengan lelaki kacak dalam suasana penuh cahaya matahari macam tu? Perbualan kami mengalir lancar. Rizal kelakar dan penuh perhatian. Dia cerita tentang perjalanan, hobi dan kerjanya dalam bidang teknologi maklumat. Macam mustahil untuk jadi sempurna sangat. Tapi bila dia sebut tentang harimau, seekor golden retriever besar yang jadi teman baiknya, saya mula rasa ada sesuatu yang berbeza. Saya bukan jenis yang suka anjing. Lebih suka kucing yang pendiam, bersih dan berdikari. Tapi saya simpan sahaja perasaan itu. Saya tak kenal Rizal sangat dan dia nampak sangat sayang pada harimau. Saya tak mahu jadi jahat dengan Komen. Ketika pertemuan ketiga kami, barulah saya diperkenalkan pada harimau. Rizal ajak saya ke rumah dia untuk tonton filem. Bila saya masuk, seekor bayang emas berlari ke arah saya sambil menyalak kuat macam nak sambut selebriti. Harimau. Rizal cuba tahan tali leher anjing itu. Sabar, harimau. Ini Anis. Saya cuba senyum walaupun sibuk pegang beg tangan dan alat kawalan jauh yang cuba dirampas harimau. Anjing itu melompat-lompat, menjilat tangan saya dan mengendus kasut saya seperti nak bongkar rahsia alam. Dia nampak sangat teruja, saya kata sambil cuba santai. Rizal menggaru kepala harimau dengan penuh kasih. Dia seronok sebab ada bau baru. Dan dia memang suka rosakan benda baru. Saya lihat keadaan bilik, bantal koyak berselerak, kertas dikoyak dan kesan tapak kaki di sofa. Otak saya sudah kira berapa lama nak kemas semua itu. Tapi Rizal nampak tenang sahaja. Dia bawa harimau masuk bilik lain dan kunci pintu sebelum balik kepada saya. Maafkan dia. Dia memang agak lasak. Lasak itu kata yang lembut untuk harimau, tapi saya tak kata apa-apa. Rizal nampak sangat gembira dengan kehadiran saya, jadi saya beri peluang pada anjing itu. Mungkin dia tak sesuka yang saya sangka. Tapi harimau tidak berhenti menguji saya. Tengah-tengah tengok filem, dia berjaya keluar dari bilik dan lompat ke sofa kami, tolak saya ke tepi. Rizal ketawa, tapi saya cuma menghela nafas kecewa. Harimau, balik ke tempat kau. Rizal suruh, cuba alihkan anjing itu. Tapi harimau terus selimut di pangkuan Rizal, menjilat baju dia. Agaknya dia cemburu, Rizal bergurau sambil menggaru belakang telinga harimau. Cemburu apa? Saya tanya, alis terangkat. Cemburu pada kamu. Sudah tentu, dia jawab sambil kedip mata pada saya. Sepatutnya itu manis, dan memang manis.
Tapi saya sedar, kalau saya mahu benar-benar dapat hati Rizal, saya kena takluk hati harimau dulu. Saya bukan jenis yang mudah mengalah. Bila saya nak sesuatu, sama ada kenaikan pangkat, hadiah atau pakaian jualan murah, saya kejar sampai dapat. Jadi bila saya tahu harimau bukan halangan biasa, saya terima cabaran itu dengan kepala tegak. Tapi macam mana nak menawan hati Golden Retriever sebesar gajah yang tengok macam nak sabotaj setiap detik romantik kami? Mungkin saya perlu luangkan masa dengan dia sorang-sorang. Rizal cadangkan saya bawa harimau jalan-jalan sementara dia siapkan kerja penting. Dia suka berjalan. Anis. Bagus untuk kamu berdua kenal lebih rapat. Dia serahkan tali leher pada saya. Sudah sampai sini. Jangan lupa tekan suka, langgan saluran dan komen dari mana awak tengok video ni. Saya baca semua komen dan suka tahu siapa di seberang sana. You sure? Saya tanya, pandang harimau yang duduk dekat kaki Rizal. Ekornya ligat mengibas. Dia macam tak sabar nak tarik saya jalan-jalan. Rizal senyum. Oskus, cuma jangan bagi dia makan batu. Dia ada tabiat pelik tu. Bagus. Selain kena hadap lidah yang menjilat dan anjing yang menyalak, sekarang kena pantau dia makan batu pula. Jalan-jalan tu mula dengan lancar, sekurang-kurangnya 5 minit pertama. Lepas tu harimau nampak tupai dan terus lari, tarik saya sekali. Saya tersungkur, pegang tali leher dengan kuat dan jerit. Harimau, balik sini. Dia berhenti dekat pokok, hidungnya mengendus udara macam nak pecahkan misteri dunia. Bila saya berjaya kejar dia, saya sudah terengah-engah, rambut penuh daun kering. You memang tak boleh harap, saya bisik, cuba tarik nafas. Tapi harimau cuma pandang saya dengan mata coklat besar, lidah keluar dari mulut. Masa tu saya sedar, mungkin saya terlalu serius. Mungkin harimau bukan musuh saya. Mungkin dia cuma nak bermain. Cinta itu kadang datang tanpa amaran, dan saya baru saja belajar untuk menerima kekacauan yang dibawa olehnya. Setelah berjalan bersama harimau, saya mula membina rutin kecil untuk mengenali anjing besar itu lebih dekat. Saya bawa dia berjalan setiap petang, beli makanan istimewa dan tonton video cara melatih anjing. Rupanya dia mudah dipujuk dengan makanan, walaupun perangainya masih nakal dan kadang-kadang ceroboh. Suatu petang, kami ke taman berhampiran rumah saya di Pasir MS. Matahari mulai terbenam dan rumput hijau basah dengan embun. Saya dan harimau bermain kejar-kejaran di atas rumput. Gelak ketawa saya bergema di ruang terbuka itu. Jin saya penuh lumpur dan ada rumput melekat di tempat yang saya tak sangka, tapi saya tak peduli. Saya rasa kebahagiaan yang lama hilang, macam kanak-kanak yang bebas tanpa beban. Balik ke rumah, Rizal sudah menunggu di pintu dengan senyuman manis. Apa yang jadi dengan kamu ni? Dia tanya sambil membetulkan rambut saya yang bersepah dan cuba tanggalkan ranting di atas kepala saya. Saya ketawa lagi. Rasanya harimau dah terima saya, jawab saya penuh keyakinan. Rizal tarik saya ke dalam pelukan dan bisik, baguslah. Dia memang susah nak percayakan orang baru. Tapi kalau dia dah buka hati, itu tanda kamu sangat istimewa. Malam itu, kami masak bersama di dapur kecil rumah Rizal di Tumpat. Rizal sibuk potong sayur, sementara harimau asyik mengendap dari tepi meja, cuba curi karut yang terletak di atas kaunter. Saya ketawa kecil. Dia suka masak ke ni? Dia suka makan je, Rizal balas sambil tolak hidung harimau yang cuba ambil karut itu. Tapi dia tahu, bahagian ni untuk manusia sahaja. Harimau akhirnya penat dan melingkar di lantai, mata mengantuk sambil memerhati kami. Macam dia nak pastikan semuanya berjalan lancar. Selepas makan malam, kami duduk di sofa untuk tonton filem. Kali ini harimau tak melompat ke tengah-tengah kami. Dia baring di kaki kami dengan tenang,
Macam tahu saya sudah jadi sebahagian daripada keluarga kecil ini. Tetapi ada satu kejutan menanti saya. Beg tangan kecil saya, yang saya beli dengan susah payah selepas menyimpan wang selama berbulan-bulan, kini tergilik di lantai, koyak dan basah dengan air liur harimau. Saya terkejut dan hampir menangis. Itu bukan sekadar beg, ia lambang keteraturan dan perancangan hidup saya. Rizal cepat-cepat pujuk, "Jangan risau, sayang. Saya akan belikan yang baru untuk kamu." Saya faham kenapa harimau tak duduk diam tadi. Rupanya dia sibuk dengan beg saya. Saya cuba marah tapi Rizal dan harimau sama-sama buat muka bersalah yang buat saya cair juga. Itu dandalisme anjing. Saya gelak sambil pegang sisa beg yang koyak. Rizal cuba tahan ketawa tapi gagal. "Anis, saya janji akan ganti beg itu. Kamu boleh pilih apa saja yang kamu suka." Harimau pula, macam faham apa yang berlaku, duduk dengan ekornya terselip dan pandang saya dengan mata penuh kesal. Dia letakkan kepala di atas lutut saya, seolah-olah minta maaf. Saya tak boleh marah lama bila tengok dia macam tu. Rizal pula berkata, dia tak sengaja buat semua ni. Dia cuma nak terukar dunia dengan mulutnya. Terukar dunia dengan mulut? Saya ulang dengan tak percaya. Dia peluk saya erat. Saya tahu nampak tak adil. Tapi kadang-kadang benda paling indah dalam hidup datang dari kekacauan dan ketidaksempurnaan. Saya pandang harimau yang masih menunggu pengampunan saya. Dia mungkin dah rosakkan beg saya. Tapi dia juga buat saya ketawa, lari-lari, dan belajar erti santai dalam hidup. Saya rasa saya kena belajar untuk rileks sikit, bisik saya sambil mengusap kepala harimau. Rizal senyum dan cium dahi saya akan bantu kamu dalam perjalanan itu. Beg tangan saya, walaupun cantik, hanyalah benda. Tapi kasih sayang Rizal dan harimau yang penuh sabar ajar saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Hidup tak perlu sempurna untuk jadi indah. Kadang-kadang, kekacauan itu yang buat hidup bermakna. Sejak itu, kami bertiga mula hidup dalam kebersamaan yang penuh warna. Harimau yang dulu dianggap beban, kini jadi teman setia yang bangunkan saya pagi-pagi dengan lidah basah dan senyuman riang. Saya mula faham, cinta tak semestinya teratur, kadang ia liar, gembira dan tidak dijangka. Tapi, adakah saya sudah benar-benar siap untuk menerima semua kekacauan ini? Atau ada sesuatu yang lebih besar menanti di hadapan? Cinta itu bukan sekadar tentang senyuman dan detik manis, tapi juga ujian yang tak disangka-sangka. Selepas beberapa minggu kami hidup bersama, saya mula perasan ada sesuatu yang berbeza tentang Rizal. Dia mula kelihatan resah. Sering memeriksa telefon bimbitnya dengan wajah serius yang saya jarang lihat. Saya cuba bertanya, tapi dia hanya senyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Suatu petang, ketika saya sedang menyiapkan makan malam di dapur rumah Rizal di Pasir MS, harimau berlari masuk dengan penuh gelisah. Ekornya bergetar dan dia menyalak kuat ke arah pintu. Rizal segera bangun dan pergi membuka pintu. Saya dengar suara orang berbual dengan nada yang agak tegang. Rizal kemudian memandang saya dengan mata yang bercahaya penuh rahsia. "Anis, ada sesuatu yang saya perlu beritahu kamu," katanya perlahan. Saya tergamam, hati saya berdebar kencang. Apa sebenarnya yang Rizal sembunyikan selama ini? Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu. Rizal mula bercerita tentang masa lalu yang tidak pernah saya tahu. Tentang keluarganya yang jauh di Kuala Terengganu, masalah yang dihadapinya dalam pekerjaan, dan sesuatu yang berkaitan dengan harimau. Ternyata, harimau bukan sekadar anjing biasa. Dia adalah anjing terapi yang pernah melalui pengalaman traumatik, dan Rizal telah berjuang keras untuk memulihkan semangat dan kepercayaannya. Saya terkejut mendengar cerita itu. Selama ini, saya hanya melihat harimau sebagai anjing besar yang nakal dan kuat, tapi sebenarnya dia membawa kisah yang mendalam dan penuh makna.
Saya mula memahami mengapa Rizal sangat penyayang dan sabar terhadapnya. Namun, ada satu lagi rahsia yang Rizal belum beritahu. Sebelum saya sempat bertanya, telefon Rizal berdering. Dia mengangkat panggilan itu dengan wajah tegang. Saya cuba lihat dari jauh, tapi dia cepat menutup telefon kembali dan berkata, "Ini perkara penting, Anis. Saya perlu selesaikan dulu." Saya cuba mengawal rasa ingin tahu dan kekal tenang, tapi hati saya tidak tenang. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apakah masalah yang sedang Rizal hadapi? Dan bagaimana harimau akan terlibat dalam semua ini? Saya tahu malam itu bukan sahaja ujian bagi hubungan kami, tapi juga untuk saya sendiri. Adakah saya bersedia untuk menghadapi segala kekacauan yang mungkin datang? Saya tatap mata Rizal, cuba mencari jawapan dalam diam. Namun, yang pasti, hidup saya kini tidak lagi teratur seperti jadual Excel yang saya impikan. Ia penuh dengan kejutan, kekacauan, dan juga cinta yang tidak sempurna tapi sangat bermakna. Tapi, apakah rahsia sebenar di sebalik senyuman Rizal? Dan bagaimana harimau akan memainkan peranan dalam kisah ini? Saya hanya boleh tunggu dan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Saya duduk di ruang tamu rumah Rizal di Pasir MS, hati berbau antara gelisah dan ingin tahu. Malam itu, suasana sunyi sepi, hanya bunyi dengkuran lembut harimau yang melingkar di sudut ruang. Wajah Rizal yang biasanya ceria kini dilumuh bayang-bayang kerisauan yang mendalam. Saya cuba memecah kesunyian. "Rizal, apa sebenarnya yang sedang kamu hadapi?" Tapi dia hanya menghela nafas panjang dan mengelak pandangan saya. "Anis, saya tak mahu kamu risau. Tapi ada perkara yang saya sembunyikan selama ini, dan saya rasa tiba masanya untuk kamu tahu," katanya perlahan, suaranya hampir berbisik. Saya tunduk, menanti dengan penuh debar. Rizal mula menceritakan kisah yang selama ini dia pendam. Tentang hutang yang menimbulkan tekanan pada dirinya, masalah keluarga yang rumit, dan beban kerja yang semakin berat di pejabat di Kota Baru. Saya terkejut, kerana selama ini dia nampak begitu tenang dan kuat. Rupanya, di sebalik senyuman itu, ada luka yang dalam dan rahsia yang berat. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah peranan harimau dalam semua ini. Harimau bukan sekadar haiwan peliharaan, tetapi sahabat setia yang membantu Rizal melawan tekanan dan kesepian. Anjing besar itu bukan sahaja menghibur, malah menjadi penjaga emosi Rizal dalam saat-saat sukar. Saya mula faham mengapa Rizal begitu sabar dengan harimau, walaupun haiwan itu sering membuat kekacauan. Dia bukan sekadar seekor anjing, tetapi sebahagian daripada perjuangan Rizal untuk terus bertahan. Tetapi, cerita Rizal belum selesai. Tiba-tiba telefon bimbitnya berbunyi lagi. Kali ini, suaranya lebih tegang ketika dia mengangkat panggilan itu. Saya melihat dari jauh, dan nampak wajahnya berubah serius, seolah-olah menerima berita yang tidak diingini. Selepas panggilan itu, Rizal kelihatan lebih gelisah. "Ada perkara yang perlu saya uruskan segera." "Saya minta maaf, Anis," katanya sambil memegang tangan saya erat. Saya cuba tenang, walaupun hati penuh tanda tanya. Apa yang sedang berlaku? Apakah masalah baru yang menghadang kami? Saya memandang harimau yang kini berdiri di sisi kami. Tatapan matanya penuh keprihatinan seolah-olah dia tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Malam itu, saya terjaga lama memikirkan segala yang berlaku. Hidup saya yang dulu terancang, kini berubah menjadi satu perjalanan yang penuh dengan ketidaktentuan dan cabaran. Tapi saya tahu, saya tidak boleh mengundur. Saya sudah memilih untuk berada di sini, bersama Rizal dan harimau. Satu persoalan besar bermain di fikiran saya. Apakah rahsia gelap yang Rizal sembunyikan? Dan sejauh mana saya mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan kejutan ini? Saya tidak tahu jawapannya sekarang,
Tapi satu perkara pasti, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk terus berdiri teguh walau apapun yang mendatang. Tapi, adakah saya benar-benar sudah bersedia untuk kebenaran yang bakal terungkai? Atau adakah ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di sudut gelap kehidupan kami? Saya hanya mampu menunggu, dengan harapan dan ketakutan yang bercampur baur. Malam itu, saya masih termenung di ruang tamu rumah Rizal di Pasir MS, dikelilingi bayang-bayang yang seolah-olah menyimpan rahsia tersendiri. Harimau, anjing besar yang sudah jadi sebahagian daripada hidup saya, baring di sebelah saya dengan mata penuh perhatian. Tapi hati saya penuh dengan persoalan yang belum terjawab. Keesokan harinya, saya cuba mengubah suasana dengan membawa harimau keluar berjalan di sekitar kampung. Tali leher di tangan saya, harimau melompat-lompat dengan semangat yang luar biasa, seolah-olah mahu lari dari segala masalah yang menyelubungi kami. Saya tersenyum melihat keletahnya yang comel dan nakal, tapi dalam hati, saya masih tak lena. Sampai sahaja di tepi sungai kecil dekat rumah, saya duduk di atas batu sambil mengusap kepala harimau. Kau tahu tak, harimau, aku rasa kita semua tengah diuji sekarang, bisik saya perlahan. Dia hanya memandang saya dengan mata coklat yang penuh kepercayaan, seolah-olah mahu berkata, aku ada di sini, jangan risau. Selepas itu, saya bertekad untuk lebih dekat dengan Rizal, untuk memahami segala beban yang dia tanggung. Saya mula mengikutinya ke pejabat di Kota Baru, berjumpa dengan rakan-rakannya, dan cuba menyelami dunia yang selama ini asing bagi saya. Namun, semakin saya cuba mendekat, semakin banyak rahsia yang terungkai. Saya dapati ada orang-orang tertentu yang sentiasa mengawasi Rizal, seolah-olah menunggu saat dia tergelincir. Tekanan di tempat kerja bukan sahaja soal tugas, tapi ada unsur politik dan persaingan yang sangat sengit. Suatu hari, selepas mesyuarat yang panjang dan melelahkan, Rizal mengajak saya ke sebuah warung kecil di tepi jalan. Dia kelihatan letih, tetapi cuba tersenyum. Anis, aku nak kamu tahu, aku tak mahu kamu rasa terbeban dengan semua ni, katanya sambil menggenggam tangan saya erat. Saya pandang dia dengan penuh kasih sayang. Rizal, aku di sini bukan sebab senang. Aku mahu bersama kamu, walau apapun yang berlaku. Dia tersenyum, tapi saya tahu ada sesuatu yang dia masih simpan. Ada satu perkara lagi, katanya perlahan. Sesuatu yang aku belum berani nak beritahu kamu. Saya diam, menunggu dengan sabar. Apalagi rahsia yang Rizal simpan? Apakah ia akan mengubah segalanya? Di saat itu, harimau tiba-tiba melompat ke arah kami, menyalak kuat seperti mahu memperingatkan sesuatu. Saya dan Rizal berpandangan, hati kami tiba-tiba dipenuhi rasa cemas. Adakah harimau merasakan bahaya yang bakal melanda kami? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di hadapan? Saya tidak tahu, tapi satu perkara yang pasti, hidup saya bersama Rizal dan harimau sudah memasuki babak yang lebih gelap dan mencabar. Dan saya harus bersedia untuk hadapi apa sahaja yang bakal datang. Semakin hari, hidup saya bersama Rizal dan harimau semakin syarat dengan ketegangan yang tidak saya sangka. Malam itu, selepas insiden di warung kecil tepi jalan di Kota Baru, saya pulang ke rumah dengan fikiran yang bercelaru. Suasana di rumah terasa sunyi, hanya ada harimau yang setia menunggu di ruang tamu. Matanya yang besar memancarkan kehangatan yang membuat saya sedikit tenang. Namun, ketenangan itu tidak lama. Pintu rumah tiba-tiba diketuk kuat. Saya berlari membuka pintu dan terkejut melihat seorang lelaki berwajah tegas berdiri di hadapan saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ami, rakan sekejar Rizal. Wajahnya serius dan nada suaranya penuh dengan amaran. Anis, saya datang untuk beritahu kamu sesuatu yang penting tentang Rizal, katanya dengan nada yang membuat darah saya berdesir. Saya mengajak Ami masuk, hati berdebar-debar.
Dia duduk dan mula berkongsi cerita yang saya tidak sangka. Ternyata Rizal sedang terjerat dalam masalah kewangan yang serius, hutang yang menimbulkan ancaman dari pihak yang tidak mahu berbaik. Amir memberitahu bahawa Rizal cuba melindungi saya dan harimau daripada bahaya itu. Saya terkejut dan bingung. Selama ini saya hanya melihat Rizal sebagai lelaki penyayang dan sabar, tetapi rupanya dia sedang berjuang seorang diri dalam dunia yang penuh dengan risiko. Saya bertanya pada Amir, apa yang saya boleh buat untuk bantu mereka? Amir hanya menggiling. Yang penting kamu jaga diri dan jangan ceritakan kepada sesiapa. Ada orang yang sedang memerhati dan menunggu kesempatan. Malam itu, saya duduk termenung di tepi tingkap, memegang tali leher harimau yang tidur di pangkuan saya. Saya rasa seperti berada di tengah badai yang besar, tak tahu ke mana harus saya berpaut. Keesokan harinya, Rizal pulang dengan wajah lesu tapi cuba menyembunyikan segala beban itu. Saya pandang dia dan berkata, Rizal, saya tahu ada sesuatu yang kamu suruhkan. Saya mahu kamu tahu saya di sini, bersama kamu. Dia menarik saya dalam pelukan. Terima kasih, Anis. Saya takut kehilangan kamu. Suara dia serak, penuh emosi. Hari-hari berikutnya, saya berusaha menjadi kekuatan buat Rizal dan harimau. Saya bawa harimau berjalan-jalan lebih kerap, memasak makanan kegemaran Rizal, dan cuba buat suasana rumah jadi tempat yang penuh kasih sayang dan ketenangan. Tetapi bayangan ancaman itu sentiasa menghantui. Setiap bunyi di malam hari membuatkan saya terjaga. Setiap langkah asing di luar rumah membuatkan jantung saya berdegup kencang. Saya tahu, hidup saya sudah berubah. Dari gadis yang mahukan cinta teratur dan sempurna, kini saya belajar menerima kekacauan, ketidakpastian, dan bahkan bahaya demi cinta yang saya pilih. Tapi soalnya, berapa lama kami mampu bertahan? Dan apakah pengorbanan yang perlu saya lakukan untuk menjaga cinta ini? Saya memandang harimau yang tidur di sebelah saya dan berbisik, Harimau, kita kena kuat. Kita belum selesai lagi. Malam itu, saya sedar bahawa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga keberanian untuk menghadapi segala badai yang melanda. Dan saya bersedia untuk berjuang, walau apapun yang menanti di hadapan. Cahaya lampu jalan menerobos masuk ke dalam bilik tidur kami yang kecil di Pasir MS, memantulkan bayang-bayang panjang di dinding putih yang sudah mula mengelupas sedikit. Saya terjaga dari mimpi yang penuh dengan bayangan gelap dan suara-suara samar. Harimau yang biasanya tenang kini berdiri tegak di hujung katil. Telinganya yang besar tegak mendengar sesuatu yang saya tidak dapat tangkap. Saya duduk perlahan, menyeka sisa air mata yang tanpa sedar mengalir. Semuanya terasa terlalu berat rahsia Rizal, ancaman yang menghantui, dan tanggungjawab yang kini saya galas. Saya pandang Rizal yang terlena di sebelah, wajahnya letih dan penuh beban. Saya tahu dia sedang berjuang bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kami. Hari berikutnya, saya mengambil keputusan untuk lebih berani. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia Rizal, bukan hanya dari ceritanya, tapi dari apa yang saya boleh lihat sendiri. Saya ikut dia ke pejabat di Kota Baru, menyaksikan tekanan dan persaingan yang dia hadapi setiap hari. Ruang pejabat yang penuh dengan bisikan dan mata-mata yang sentiasa mengintai membuat saya berasa seperti berada di dalam sarang tebuan. Di tengah-tengah tekanan itu, saya cuba menjadi penyokong setia, menghulurkan bahu untuk dia sandarkan. Tetapi di dalam hati, saya bertanya sendiri, adakah saya benar-benar bersedia untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian ini? Malam itu, ketika kami pulang ke rumah, harimau tiba-tiba mengamuk, menyalak kuat dan melompat ke arah pintu depan. Rizal dengan pantas bangun dan membuka pintu, tetapi yang muncul bukanlah sesiapa yang saya kenal. Seorang wanita berdiri di sana, wajahnya dingin dan mata yang penuh dengan kemarahan. Rizal, suaranya tajam, kita perlu bercakap. Saya berdiri di belakang Rizal,
Jantung berdegup kencang. Siapakah wanita ini? Apa kaitannya dengan Rizal? Dan apakah yang bakal berlaku selepas ini? Rizal menghela nafas panjang, menunduk sebentar sebelum mengangkat muka. Anis, ini teman lama saya. Kami ada urusan yang belum selesai. Saya cuba mengawal perasaan, tapi rasa cemburu dan curiga mula merayap masuk. Saya tahu, hidup saya bersama Rizal dan harimau tidak akan pernah sama selepas malam itu. Kehadiran wanita itu membuka lembaran baru yang penuh tanda tanya dan ketegangan. Saya berdiri di persimpangan antara cinta, kepercayaan, dan rahsia yang semakin membelenggu. Harimau duduk di kaki saya, matanya bersinar penuh waspada, seolah-olah dia tahu badai baru sedang melanda hidup kami. Saya tahu, perjalanan kami belum berakhir. Malah, ia baru sahaja bermula. Dan saya bersedia untuk hadapi apa sahaja yang datang, walau seberat manapun cabarannya. Tapi satu soalan masih berlega di fikiran saya. Siapakah wanita itu sebenarnya? Dan apakah rahsia yang Rizal sembunyikan daripadaku selama ini? Cahaya senja menyinari ruang tamu rumah Rizal di Pasir MS ketika saya duduk termenung memikirkan kehadiran wanita itu. Namanya Asma, katanya teman lama Rizal yang tiba-tiba muncul kembali membawa persoalan yang belum terjawab. Wajahnya tegas, matanya tajam seperti menyimpan dendam yang dalam. Saya cuba menyembunyikan rasa cemas, tapi hati saya berdegup kencang melihat interaksi mereka. Rizal dan Asma berbual dengan nada rendah, penuh rahsia yang saya tidak fahami sepenuhnya. Saya duduk di sudut, cuba mengumpul keberanian untuk bertanya, tetapi kata-kata saya tersekat di kerongkong. Harimau menghulurkan kepala ke pangkuan saya, seolah-olah memberi sokongan tanpa bersuara. Malam itu, saya terjaga bergelut dengan perasaan yang bercampur baur, cemburu, kecewa, dan bimbang. Saya tahu Rizal menyimpan sesuatu yang besar dan saya takut ia akan memusnahkan kepercayaan yang kami bina. Namun, saya juga sedar bahawa saya tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian. Keesokan harinya, saya mengambil keputusan untuk berbicara terus dengan Rizal. Di sebuah warung kecil di tepi jalan Kota Baru, saya berdepan dengannya. Rizal, saya perlukan kejujuran dari kamu. Apa hubungan kamu dengan Asma? Apa yang dia mahu? Suara saya lembut tapi tegas, menyimpan kegelisahan bertahun-tahun. Rizal menarik nafas panjang, memandang saya dalam-dalam. Anis, Asma adalah sebahagian daripada masa lalu saya yang saya cuba lupakan. Tapi dia datang kembali untuk menuntut sesuatu yang saya tidak mampu abaikan. Saya terkedu, hati berbelah bahagi. Apa yang dia tuntut? Dia terdiam seketika sebelum berkata, hutang lama yang saya tanggung sejak zaman muda. Hutang yang kini membawa bahaya bukan sahaja kepada saya, tapi juga kamu dan harimau. Saya terkejut. Selama ini saya hanya tahu tentang cinta dan kehangatan, tapi rupanya Rizal sedang berperang dengan bayang-bayang gelap masa lalu yang mengancam masa depan kami. Kenapa kamu tak beritahu saya dari mula? Saya bertanya, suara saya serak. Kerana saya mahu lindungi kamu. Saya takut kehilangan kamu jika kamu tahu kebenaran, jawab Rizal dengan penuh penyesalan. Saya termenung, memikirkan betapa rapuhnya segala-galanya. Namun, saya tahu saya harus kuat. Bukan sahaja untuk diri saya, tetapi juga untuk Rizal dan harimau yang sudah menjadi keluarga saya. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan dan rancangan rahsia untuk menyelesaikan hutang itu. Saya mula merasa seperti hidup dalam drama yang penuh dengan risiko dan pengorbanan. Tetapi, di tengah semua kekacauan itu, ada satu perkara yang saya pegang erat, cinta kami. Cinta yang penuh dengan kekurangan, cabaran, dan juga keberanian. Namun, persoalan yang tidak terjawab masih menggantung di udara. Adakah kami mampu mengharungi badai ini bersama?
Atau adakah rahsia dan masa lalu Rizal akan memisahkan kami buat selamanya? Harimau duduk di sebelah saya, menatap dengan mata yang penuh harapan. Saya mengusap kepalanya dan berbisik, "Kita akan kuat, harimau. Kita kena kuat." Tetapi, di balik kata-kata itu, hati saya masih dipenuhi kerisauan yang mendalam. Malam itu, selepas perbualan di warung kecil Kota Baru, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang bercampur baur. Hati saya berat, penuh dengan tanda tanya dan kebimbangan. Rizal duduk di sofa, matanya memandang jauh keluar tingkap, seolah-olah cuba mencari jawapan dalam gelap malam. Harimau melingkar di sebelahnya, ekornya perlahan mengibas, memberi kehangatan yang saya perlukan. Saya duduk di sebelah mereka, merasakan kehangatan keluarga yang baru saya bina, walaupun ia diliputi oleh bayang-bayang kerisauan. Esoknya, saya mula mengatur langkah untuk membantu Rizal. Saya tahu hutang lama itu bukan mudah untuk diselesaikan, apatah lagi dengan ancaman yang membayangi. Saya mula bertanya rakan-rakan di pejabatnya, cuba mengumpul maklumat dan mencari jalan penyelesaian. Namun, semakin saya menyelidik, semakin saya sedar betapa dalam dan rumitnya masalah yang Rizal hadapi. Ada pihak-pihak yang tidak mahu hal ini selesai dengan mudah. Mereka memerhati setiap langkah, menunggu peluang untuk menyerang. Suatu petang, ketika saya membawa harimau berjalan-jalan di taman berhampiran rumah, telefon saya bergetar. Panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Saya angkat dengan hati berdebar. "Anis, ini Ami," suara lelaki itu di hujung talian. "Kamu dan Rizal dalam bahaya. Ada pihak yang sedang memerhati dan merancang sesuatu." Saya terdiam, darah saya berdesir. "Apa yang harus saya lakukan?" Saya tanya dengan suara yang hampir berbisik. "Kamu kena berhati-hati. Jangan beritahu sesiapa tentang ini. Kami sedang cuba selesaikan masalah ini dari dalam." Saya pandang harimau yang duduk setia di sebelah saya. Dia mengibas ekornya perlahan, seolah-olah memberi semangat. Saya tahu, saya tidak boleh berundur. Malam itu, saya dan Rizal duduk berbincang panjang. Kami tahu perjalanan ini bukan mudah, tapi kami bersedia berjuang bersama. Harimau yang biasanya ceria, kali ini duduk diam di tepi, seolah-olah memahami beratnya situasi. Saya pegang tangan Rizal erat. "Kita akan lalui semua ini bersama. Aku tak akan tinggalkan kamu." Dia membalas genggaman saya dengan senyuman yang penuh harapan, walaupun mata penuh keletihan. Namun, di balik senyuman itu, saya tahu ada bahaya yang masih membayangi kami. Dan saya tidak tahu berapa lama kami mampu bertahan. Tapi satu perkara pasti, saya telah memilih untuk berdiri di sisi Rizal dan harimau, walau apapun yang menanti. Dan perjalanan kami baru sahaja bermula. Cahaya pagi menyelinap masuk menerusi langsir nipis di bilik tidur rumah kecil kami di Pasir MS. Saya terjaga dengan perasaan yang bercampur baur, harapan dan kebimbangan bertarung di dalam dada. Rizal masih tidur lena di sebelah, wajahnya yang letih tampak tenang buat seketika. Di hujung katil, harimau melingkar, matanya yang besar memerhati saya dengan penuh pengertian. Saya bangun perlahan, berjalan ke dapur untuk buatkan secawan kopi. Suasana pagi itu sunyi, hanya bunyi burung berkikau dan angin sepoi-sepoi bahasa yang menenangkan. Tapi di dalam fikiran saya, badai masalah belum reda. Hutang lama Rizal, ancaman yang mengintai, dan kehadiran Asma yang masih membelenggu. Saya tahu saya perlu lebih kuat. Bukan sahaja untuk diri sendiri, tapi untuk Rizal dan harimau yang sudah jadi keluarga saya. Saya gagahkan diri untuk menghadapi semua ini dengan penuh keberanian. Hari itu, kami keluar bersama ke sebuah pasar malam di kota kecil berdekatan. Saya memakai blus biru muda yang lembut, dipadankan dengan sket labu hitam yang menonjolkan bentuk badan saya secara sopan.
Kasut tumit rendah yang selesa memudahkan saya berjalan di antara gerai-gerai yang penuh warna-warni dan bau rempah yang menggoda. Rizal memakai baju kemeja putih yang kemas, seluar slik hitam dan kasut kulit yang sentiasa bersinar. Dia tersenyum bila saya menggenggam tangannya erat, seperti mahu memberi kekuatan. Harimau berjalan di sebelah kami dengan tali leher yang saya pegang erat. Sesekali dia menoleh memandang saya dengan mata penuh kasih sayang. Kami berjalan melalui lorong-lorong yang sibuk, mencium bau kuih-muih tradisional, mendengar gelak tawa kanak-kanak dan hiruk pikuk malam yang penuh kehidupan. Dalam detik itu, saya terasa seolah-olah segala masalah dapat dilupakan seketika. Tapi ketenangan itu tidak kekal lama. Dari jauh, saya terlihat seorang lelaki berdiri di sudut gelap pasar malam. Matanya tajam memerhati kami. Hati saya mula berdebar. Adakah ancaman yang Amir beritahu itu sudah semakin dekat? Saya menggenggam tangan Rizal lebih kuat. Rahang saya mengeras. Kita harus berjaga-jaga, Rizal. Dia mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, Anis. Tapi kita tak boleh biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Harimau menyalak perlahan, seperti memberi amaran. Saya tahu, malam ini mungkin membawa sesuatu yang besar. Saya memandang langit yang mulai gelap, bintang-bintang mula bermunculan. Hati saya penuh teka-teki dan harapan. Apakah kami mampu bertahan? Atau adakah badai yang lebih dahsyat menanti di hadapan? Saya tarik nafas panjang dan berbisik pada diri sendiri. Kita akan berjuang bersama.